Uish, panjang betul passwordnya. Uish, ada buku baru lah guys. Buku apa ni? Oh, ada buku anekdot kenangan daripada Zainal Rashid Ahmad. Ini buku terbaru, buku yang baru sampai. Tapi sebenarnya kita dah adakan soft launching dah. Dah lebih daripada 700 dah terjual. Dah hampir 1000 dah terjual. Ini dia datang dengan jilid 1 dan jilid 2. Perbezaan buku ni dengan buku anekdot kembara dan anekdot jalanan, buku ni menceritakan bagaimana Haji membentuk diri Haji daripada kecil sehinggalah Haji dewasa. Banyak kisah-kisah kecil Haji, kisah-kisah suka dan duka Haji ceritakan dalam dua buku ni. Dan kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang kena dapatkan tau. Korang kena dapatkan kedua-dua jilid ni. Kita tak jual berasingan, kita jual terus. Satu pembelian ada 2 jilid. Korang boleh dapatkan dua-dua jilid ni dekat mana? Dekat Pesta Buku Kuala Lumpur. Jadi korang cari booth tentang kita dan korang cari anekdot kenangan karya Zainal Rashid Ahmad. Kita jumpa dekat PBKL, okey?